Assalamualaikum Kak Syara. Alhamdulillah dah ada 4 dinar. Wah. Terima kasih Kak Syara dan tim banyak bantu kuatkan semangat nak simpan emas dan sudi kongsi ilmu emas. Dia ada 4 dinar. 4 dinar ni banyak tau. Ini 1 dinar darab 4. 1 dinar ni bersama dengan 4.25 gram. Jadi 4 dinar tu bukan 4 gram. Lebih 16 gram. Masya Allah. So yang saya tertarik dengan ayat dia adalah dia cakap apa? Kuatkan semangat nak simpan emas. Kenapa dia keluarkan statement tu? Sebab zaman sekarang ni terlalu banyak tarikan di sekeliling untuk kita tidak menabung. Kita scroll-scroll TikTok, kononnya mau healing. Tiba-tiba nampak beg kuning, nampak beg biru. Pergi dekat platform S, nampak beg orange. Segala warna beg lah keluar. Terpaksa kita duduk dalam circle supaya kita tidak mudah boros. Sebab itulah tips yang dia ni share ni adalah dia cakap apa, kuatkan semangat. Macam mana dia boleh kuat semangat? Sebab dia duduk dalam circle saya share ilmu, tim saya share ilmu, jadi dia sentiasa terbakar semangat dia. Mau down sikit, rasa mau belanja sikit, dia fikir, ish, daripada aku belanja bagus, aku simpan emas, duit ni aku mau beli bag 400, wish kalau simpan emas dapat dekat segram sudah tu. Jadi ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. So kalau anda mau start simpan emas, cari dealer yang aktif, educate customer dia supaya anda punya semangat terus up. Kalau anda belum bermula lagi, tekan link bio di sipit biru, nanti saya guide dan masukkan anda dalam support group. Lepas anda start RM100 yang pertama. Follow for more tips.